Alhamdulillah. Tinggal lagi yang ini je lah, kayu 2 lopak yang kita angkut bawa masuk. So kita kena clearkan yang tu dulu, sebab ni hujan anai-anai apa semua kan. Maknanya kena spray lah buat anai-anai dulu sebelum kita nak apa, kemas kayu kan, sebab banyak kan. So kena angkut lah sikit. Maknanya kayu-kayu ni yang kita ambil ni kawan kita bagi, dia bawa mai jauh. So sebelum kita nak buang yang mana tak boleh pakai apa semua, untuk jaga lingkungan, make sure, saya paling pantang benda tu. Maknanya setiap kayu yang mana ada paku, walaupun 1-2, sebelum kita nak pakat nak apa ke, make sure buang dulu kayu-kayu tu. Tak, paku-paku tu buka dulu. Paku umpir bagi habis semua, selesai apa semua, baru kita pilih kayu mana boleh pakai, mana tak boleh pakai, untuk keselamatan lah. Sebab tu saya kalau kat farm saya cukup pantang. Jenis paku saya akan kutip sebarang besi, baik jenis plastik ke apa, saya tak akan buang dekat atas farm punya tapak. So bukan kata tu filter rokok, walaupun rokok daun yang melibatkan daun kayu pun saya akan bubuh dalam bekas yang sesuai, lepas tu kita buang dekat luar. Maknanya kalau daun-daun kayu okey lah, kita tak untuk kita nak bakar, untuk kita nak jaga tanah kompos. Itu kalau nak betul-betul nak jaga lah. Tengok jenis orang lah, bukan semua yang rajin macam tu. Kalau orang yang sanggup, dia akan buat. Yang memang ada tanggungjawab, dia akan buat. Saya memang pantang benda-benda tu, mesti kena buang lah. Even plastik gula-gula kecil satu pun, kalau kita makan dalam kereta ke atas motor ke, make sure bawa dalam poket, and then balik kat rumah nanti buang, bubuh dalam satu tempat yang bagus, ikat, baru buang kat bako sampah yang betul kan. So semalam, kayu-kayu ni nanti kita akan umpir, paku-paku apa semua ni kita akan pilih balik, yang mana boleh pakai, mana tak boleh pakai apa semua. Nanti adalah plan-plan apa yang kita nak buat, kita simpan dulu. Yang mana kita nak buat, kita akan ambil pakai lah, yang mana boleh pakai kan. Alright, kena rajin lah benda ni. So dalam masa yang sama semalam pas hujan, sempat lagi gerak-gerak kita buat pacak kayu teras ni. Kita ambil, nanti nak ambil lagi, semua nak ambil 12 batang ni. Ni projek kita dah mula nak start dah, insyaAllah. Kita buat pelan-pelan lah, kita ambil 12 batang untuk kayu yang besar ni. Oi, ni nak angkut bawa masuk, ya Allah, mujur kat sebelah tu kita ikat heret ni, pakai lam tu kan, bubur kayu tu, pula kita heret dengan tangan 2 orang. Bagus lah secara tak langsung. Inilah gym semula jadi kan, baru masa cantik lagi tu, baru fit. Ini baru betul-betul tough. So nampak lah pesawat tiang kita buat untuk rebah ayam. Ini baru yang tepi, tengah belum lagi. Ready dah, tengah belum lagi. So kita senaja biar bagi daun-daun ni keluar. Nanti kita akan pacak sini 4 batang, sana sama semua 12 batang lah. Nanti boleh tengok konsep dia, insyaAllah lah. Jika ada rezeki, kita akan surprise lah. Nanti kita akan beritahu lah. Tunggulah bagi siap tengok macam mana. Tapi green punya ni lah, greennya. So habis projek ni, tak tahu bila nak siap lah kan. So kita buat sesko sikit-sikit lah, baru kita akan buat projek ni, kita akan robohkan. Ya Allah, seorang-seorang kena semangat lebih lah. Ayam apa semua lagi kan, kita takkan sambil-sambil tu nak misi rumput apa semua buat sendiri. So telaga-telaga ni semua dah okey sikit lah, tinggal nak dekor sikit-sikit dah. Alhamdulillah. Allah Akbar.